Lepas 3 langkah kaki Faizal masuk dekat dalam terowong tu, dia dengar bunyi tapak kaki ikut dia daripada belakang. Apa yang dia nampak daripada belakang tu, dia ada nampak satu kelibat budak tu mangsa rogol dan dibunuh, kemudian dibakar untuk menghilangkan bukti. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Alright guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sudi untuk menonton video kali ni. Macam biasa, aku harap korang yang tengah tengok ni please stay sampai habis untuk dengarkan perkongsian kisah seram untuk dalam video kali ni. Sebelum apa-apa guys, yang belum subscribe Faiz Cerita, please guys support. Sokongan korang sangatlah aku perlukan. Tak susah, langkah-langkah dia mudah je. Korang hanya perlu subscribe, klik share, klik like, klik komen, dan jangan lupa klik notification button yang gambar loceng itu untuk mendapatkan update-update terbaru di dalam channel Faiz Cerita. Dan diingatkan juga, penceritaan kisah-kisah seram hanyalah sekadar untuk perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Meskipun kisah-kisah yang aku kongsikan kebanyakannya kisah-kisah yang dilalui oleh seseorang, memang kisah benar, bukan ditukar tambah, bukan direka-reka, tapi korang anggaplah ianya hanya sekadar untuk perkongsian dan juga hiburan semata-mata je lah. Jadi guys, tanpa membuang masa, apa yang aku nak sharekan untuk dalam video kali ni, kisah ini dikongsi dari seorang lelaki yang dikenali dengan nama Faizal, bukan nama sebenar. Dan pengalaman seram yang dia lalui ini berlaku ke atas diri dia sewaktu dia menjelajah, dia buat eksplorasi. Dia ni satu ketika dahulu, dia ni suka pergi ke tempat-tempat yang ada misteri, tempat-tempat misteri untuk dia mengeksplor. Dia nak rasa lah betul ke tak betul. Contoh, kalau tempat A ni orang cakap memang ada penampakan apa semua kan, dia pergilah sebab dia nak rasa betul ke tak betul ke. Jadi itulah yang berlaku ke atas diri Faizal, di mana sewaktu dia pergi ke satu tempat ni, yang tempat ni dikenali dengan nama Screaming Tunnel ataupun terowong menjerit. Tempat ni terletak di Niagara Falls, Ontario, berdekatan dengan sepadan Amerika Syarikat. Kata Faizal, dia tak ingat bila dia pergi, tapi memang dah lama dah, lebih dalam 15 tahun yang lepas macam tu. Macam mana dia boleh sampai ke Screaming Tunnel ni? Ada satu hari tu, waktu tu dia tengah buntu, dia tak tahu mana dia nak pergi tau. Dia pun buat search dalam internet lah, buat kajian sikit, buat homework sikit. Dia nak cari tempat yang rare, tempat yang dimana dia boleh buat eksplorasi pada waktu malam hari. Tengah-tengah dia mencari carian dekat internet, dekat Google lah, dekat macam-macam website lagi lah, dia terjumpa satu tempat ni, iaitu Screaming Tunnel tadi lah, terowong menjerit. Dalam pencarian dekat website tu juga pasal tempat ni, Faizal ada terbaca, ada saksi yang dimana dia pernah pergi ke tempat ni. Dia bagi tahulah, kalau berdiri dekat terowong tu, dekat tengah-tengah pada waktu tengah malam, kalau kita menyalakan mancis, kita akan terdengar bunyi jeritan seorang perempuan dengan sangat kuat, dan mancis tu pun akan terpadam. Maksudnya bila kita nyalakan mancis tu, bila menyala je mancis tu, automatik dengar suara perempuan menjerit serentak. Dalam beberapa saat terpadam api mancis tu. Faizal rasa okey, ni menarik ni. Bila dia terbaca, dia macam yelah, terlintas lah, ya tak ya je kan benda ni. Tapi macam yang yelah aku bagi tahu tadi, dia ni suka explore, nak rasa kan, kena sangat lah kan. Dia pun dah dapat tahu tempatnya kat mana apa semua. Okey, dia dah lock, okey nak pergi sini, dan dia nak cuba betul ke informasi yang dia dapat tu, berdiri apa semua, pakai mancis ni apa semua kan. Dia ni nak cuba. So dia pun pergilah dekat sini. Dipendekkan cerita, Faizal pun dah sampai dekat tempat tu. Dan seingat dia, bila dia sampai dekat terowong menjerit tu dalam pukul 12.30 malam. Malam dia pergi tu suhu sangat sejuk. Jalan masuk nak ke terowong tu pun dia kata sempit juga. Kiri kanan dia hanya ada pokok-pokok besar, dan dia seorang je yang ada dekat situ. Apa yang ada dengan dia masa tu, apa yang dia bawa, hanya ada tripod dengan kamera je. Bila Faizal melangkah masuk dalam terowong tu, udara berubah guys. Yang tadinya sejuk, dengar bunyi angin, tiba-tiba jadi suram, jadi sepi, sunyi je. Lepas 3 langkah kaki Faizal masuk dekat dalam terowong tu,
dia ada dengar bunyi tapak kaki ikut dia daripada belakang. Bila dia berhenti, senyap. Tapak kaki yang dia dengar tu senyap lah, tak ada. Dia pun abaikan, sambung berjalan. Bila dia jalan, bunyi lagi tapak kaki tu. Jadi Faizal terus fikir, dia macam nak jalan laju-laju. Lepas tu dia nak cepat-cepat pusing menoleh ke belakang. Dia pun buat lah, jalan laju-laju. Dia pusing mengejut lah, pusing ke belakang, menoleh. Dia pusing, tak ada apa-apa. Pada masa yang sama, Faizal dia tengok dekat dia punya kamera. Memang dia ada record lah sepanjang dia jalan tu. Dia tengok balik, dia nak tengok lah kok ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa, tapi ada dengar suara budak perempuan tengah ketawa secara perlahan. Masa tu Faizal memang agak pelik, tapi tak adalah dia kata nak takut sangat, sebab dia dah pergi banyak tempat sebelum-sebelum ni. Bagi dia kalau macam tu punya keadaan biasa je lah, boleh tahan lagi. Takut tu takut, tapi boleh tahan lagi lah. Tapi tak apalah, benda pun dah sampai, dia abaikan lah. Dia pun teruskanlah dengan tujuan dia. Dia nak test sama ada betul ke tidak apa yang dia terbaca tu, nyalakan mancis berdiri tengah-tengah terowong tu. Dia pun buat, dia pun berdiri dekat tengah-tengah terowong tu. Dia pun keluarkan mancis dan dia pun nyalakanlah mancis tu. 1 saat mancis tu menyala, tak ada apa-apa. 2 saat mancis tu menyala, tiba-tiba hush, api mancis tu padam. Bila padamnya api mancis tu, memang betul ada suara perempuan menjerit dengan sangat-sangat kuat. Satu suara jeritan yang melolong. Suara jeritan tu Faizal rasa dengar daripada hujung terowong. Suara tu memang nyaring, panjang, sayu-sayu tau bunyi jeritan tu. Seakan-akan macam suara seorang perempuan yang dibakar hidup-hidup. Faizal apa lagi, tak tunggu lama lah dah jadi macam tu. Dia pun berlari lah nak keluar daripada terowong tu. Yang peliknya, makin dia lari, makin panjang dia rasa terowong tu, macam makin jauh. Dan dia sempat pandang ke belakang tau waktu dia lari tu. Apa yang dia nampak dari depan belakang tu? Dia ada nampak satu kelibat berwarna hitam, berambut panjang dan berapi-rapi nak kejar dia. Tak macam mana apa yang berlaku pun Faizal tak berapa ingat, tapi dia kata selamat lah. Dia dapat selamat, dapat keluar daripada terowong tu. Dia terus balik ke tempat penginapan dia. Bila keadaan dah mula tenang, diri dia dah mula kuat balik, semangat dia dah okey sikit. Keesokannya dia buat research balik pasal tempat ni betul-betul lebih mendalam, sebab dia nak tahu apa sebenarnya sejarah tempat ni. Rupa-rupanya kata dia, berpuluh-puluhan tahun yang lepas pernah ada satu insiden seorang budak perempuan dibakar hidup-hidup dekat dalam terowong tu. Tapi dia tak tahu mana satu yang betul, sebab ada 2 versi. Di mana versi yang pertama, budak perempuan tu dikejar oleh ayah dia yang psycho, sebab isterinya melarikan diri dan dia kejar anak dia untuk dia melepaskan tekanan ke apa ke, dia berdendam ke, dia bakar anak dia dekat terowong tu. Versi yang kedua, budak tu mangsa rogol dan dibunuh, kemudian dibakar untuk menghilangkan bukti. Jadi ini 2 versi yang Faizal tu research sejarah pasal terowong menjerit tu. Memang pasal apa nama suara budak menjerit, perempuan menjerit betul, cuma dia punya punca tu tak tahu, salah satu antara 2 versi ni salah satu. Dan sejak daripada peristiwa salah satu ni, tak tahu mana yang betul lah kan, sejak berlakunya peristiwa tu, dianggap roh tu tak pernah tenang dan setiap malam akan ada bunyi jeritan dekat terowong tu. Tak lama kemudian Faizal pun baliklah ke Malaysia. Tapi selepas dia balik tu, dia bagi tahu ada perkara-perkara pelik yang berlaku untuk beberapa hari, di mana dia kerap bermimpi suara yang sama menjerit panggil nama dia. Dia kata, yalah takutlah juga kan, tak pernah mimpi macam tu. Dan mimpi macam tu tak silap dia kata dalam 4-5 hari berturut-turut. Lepas tu okey dah lah. Itu pun dia kata dia ada panggil seorang ustaz untuk dia mendapatkan penyelesaian kan. Dia cerita dekat ustaz tu, dia pergi sini apa semua, dia mimpi macam ini, dan ustaz tu ada bagi air penawar sikit apa semua, dan okey lah. Tapi ada yang pelik selain daripada apa yang dia mimpi tu, jaket, baju jaket yang dia pakai bila dia pergi terowong tu, dia pakai baju jaket. Yang peliknya, baju tu bila dia jemur guys, tak pernah kering. Itu yang pelik. Jemur tengah panas tau, macam dia dapat basuh apa semua, mestilah nak kena jemur kan, tak pernah kering, basah je. Dan yelah, dia tanya juga benda ni dekat ustaz, baju saya ni macam ini, dan baju ni saya pakai waktu pergi terowong tu pun apa semua lah. Dan ustaz tu dia beritahu ada sesuatu yang disukai dekat roh tu pada jaket ni. Tak tahulah,
Fazamul tak ingat lebih mendalam apa yang ustaz tu bagi tahu, sebab dah lama kan. Senang cerita, dia pun tak pakai jaket tu, dia tu buang lah. Jadi itu saja guys perkongsian kisah seram di Faiz Cerita di dalam video kali ni. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua guys yang sudi untuk menonton, yang sudi untuk stay tune sampai habis. Dan aku harap sebelum korang swipe, korang scroll video ni, harapnya korang sudi untuk subscribe, like, share, komen. Okay, tolonglah guys, gratis saja guys, percuma saja. Bantulah support. Dengan support korang, dengan sokongan daripada korang, dapatlah aku sentiasa bersemangat untuk menghasilkan video-video kisah-kisah seram dan cuba beri yang terbaik. Dan minta maaf di atas segala salah silap di sepanjang video. Jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan atau ada kelemahan di mana-mana, aku akan cuba perbaiki. Dan kalau korang nak kongsikan kisah seram korang boleh emailkan je di Faiz Cerita. Jika tidak keberatan, aku boleh kongsikan, ceritakan di dalam video di masa akan datang. Jadi itu saja guys, sekian dari Faiz Cerita. Stay tune guys untuk next video. Stay support Faiz Cerita. Okay, Assalamualaikum, bye bye.